Introvert ataupun extrovert? Korang yang mana satu? Extrovert bermaksud orang yang sukakan suasana yang rendah daripada luar. Extrovert. Introvert adalah orang yang suka dapat kegembiraan bila dia seorang-seorang. Introvert. Saya cadangkan korang dapatkan buku ini, Surrounded by Idiots. Dia menceritakan 4 personality orang, dan dia bahagikan kepada beberapa susunan, antaranya spektrum introvert dan extrovert. So, kalaulah anda seorang yang introvert, selalunya kan bila suasana rendah, korang cepat jadi lemau. Contohnya ada jamuan annual dinner lah, kenduri lah, korang duduk lepas tu kena sembang dengan orang saudara mara lah kan. Lepas tu lama-lama korang rasa penat. Bila balik rumah je penatnya. Kalaulah anda bekerja, tiba-tiba bos kata, boleh tak korang pergi ke majlis ni, jumpa dengan datuk-datuk ni, korang sembang lah. Korang akan rasa, aduh, kena jumpa orang lagi ke. So itu adalah orangnya introvert. Okay, kalau korang adalah extrovert, bila korang diperlukan untuk pergi tempat-tempat majlis keramaian dan sebagainya, korang lagi suka. Kalau tiba-tiba bos minta, boleh tak korang buat Facebook live ke TikTok live, korang lagi suka. Itu mungkin anda seorang yang extrovert. Dan juga sebaliknya, seorang extrovert dia akan jadi lemau kalau apa tahu, korang kena buat kerja yang sama, duduk dekat tempat yang sama, buat kerja yang sama. Lepas tu semua orang dalam pejabat, semua orang tak bertegur sapa, semua orang macam buat kerja masing-masing. So lama-lama korang kerja orang macam bila nak ambil kerja ni, so dia akan jadi lemau, lagi cepat boring. So kalau korang macam tu, korang mungkin seorang extrovert. Kenapa penting nak tahu sama ada korang introvert atau extrovert? Sebab kalau anda tahu, anda boleh sesuaikan diri anda dengan kerja-kerja yang sesuai untuk kepribadian anda. So, korang yang mana? Introvert ke extrovert? Komen di bawah. Okay? Nama saya Firdaus Johari, coach kreativiti anda. Fikir-fikirkan.